Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam era digital hari ini, telefon pintar telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian manusia. Malah, sukar untuk kita bayangkan sehari tanpa telefon di tangan. Namun, kebergantungan berlebihan terhadap skrin telah menimbulkan isu sosial yang serius. Ia menjejaskan hubungan antara manusia dan mengikis nilai kemanusiaan yang selama ini kita pegang. Menurut kajian terkini, purata orang dewasa menghabiskan lebih daripada 6 jam sehari menatap skrin. Bayangkan, 1/4 daripada kehidupan kita dihabiskan dengan dunia digital. Apakah yang hilang dalam masa itu? Perbualan bermakna, sentuhan kasih sayang, pandangan mata yang jujur. Laporan khas ini bertajuk 5 minit tanpa skrin, bertujuan meneliti realiti masyarakat hari ini serta kepentingan mengembalikan empati, kehadiran sebenar dan nilai kemanusiaan dalam kehidupan seharian kita. Mari kita lihat laporan daripada wartawan lapangan kami. Terima kasih. Saya telah pergi ke beberapa lokasi awam untuk melihat sendiri fenomena penggunaan telefon pintar dalam masyarakat kita. Jika kita perhatikan rakaman di restoran ini, pemandangan ini sudah menjadi sangat biasa. Di restoran ini, ramai yang berada bersama secara fizikal tetapi fokus sepenuhnya pada telefon pintar masing-masing. Keluarga yang sepatutnya menikmati masa bersama, kini sibuk dengan media sosial. Pasangan yang sepatutnya berbual, kini diam dalam dunia masing-masing. Di kampus sekolah, pelajar lebih kerap berkomunikasi melalui aplikasi mesej walaupun berada di ruang yang sama. Interaksi bersemuka semakin berkurang dari hari ke hari. Malah di rumah, ruang yang sepatutnya menjadi tempat paling mesra untuk berkumpul kini dipenuhi dengan cahaya skrin dan seni sepi. Fenomena ini bukan sekadar semasa, ia adalah masalah sosial yang menunjukkan bahawa teknologi jika tidak dikawal boleh menjejaskan hubungan sosial dan nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Pertanyaan sekarang, apakah pandangan orang awam tentang isu ini? Mari kita dengar suara mereka bersama-sama. Sekarang, saya bersama dengan Alia, seorang pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia untuk berkongsi pandangan. Soalan pertama, apakah pandangan anda tentang penggunaan telefon dalam interaksi hari? Terima kasih untuk soalan yang diajukan. Bagi saya, penggunaan telefon yang terlalu kerap memang boleh menjejaskan hubungan sesama kita. Kadang-kadang kita duduk dekat satu meja dengan keluarga atau kawan-kawan, tapi masing-masing asyik buat hal sendiri. Asyik main dengan telefon. Rasa macam kita duduk sama-sama. Tapi sebenarnya setiap orang dalam dunia mereka yang berbeza-beza. Terima kasih. Boleh anda berikan contoh tak situasi yang pernah anda sendiri alami? Saya sendiri pernah alami situasi ni. Pernah sekali tu saya cuba berbual dengan adik saya pasal masalah saya dekat kolej lah. Tapi sepanjang masa dia tengok telefon je. Dia dengar tapi mata dia langsung tak pandang muka saya. Mata dia tak angkat. Masa tu saya rasa macam bercakap seorang-seorang. Bila keadaan ni selalu sangat berlaku, komunikasi makin kurang dan hubungan pun jadi renggang. Walaupun kita duduk dekat sama-sama, kita ada dari segi fizikal je. Tapi hati dan perhatian entah ke mana. Kadang-kadang bila fikir balik memang sedih sebab banyak masa berharga terlepas macam tu je sebab terlalu fokus sangat pada skrin telefon. Sekian itu sahaja laporan daripada saya. Kita kembali ke semula ke studio. Nama saya Siti Syairah dan saya berumur 20 tahun. Apabila kita bercakap tentang kesan situasi ini terhadap nilai kemanusiaan, bagi saya ia satu perkara yang sangat serius kerana apabila kita terlalu fokus pada skrin, tanpa sedar kita menjadi kurang peka terhadap perasaan orang di sekeliling. Nilai seperti empati dan sikap prihatin semakin terhakis kerana perhatian kita sentiasa tertumpu pada telefon. Sebagai contoh, kita mungkin tidak perasan apabila ibu kita kelihatan sedih atau ada rakan yang sebenarnya memerlukan seseorang untuk mendengar luahan kerana kita terlalu leka dengan skrin. Sedangkan, kehadiran dan perhatian adalah asas kepada hubungan sesama manusia. Jika keadaan ini berterusan, kita mungkin kehilangan erti perhubungan yang tulen. Namun, saya percaya masih ada harapan. Teknologi sepatutnya menjadi alat, bukannya pengganti hubungan manusia. Kerana kadang-kadang apa yang kita perlukan hanyalah perhatian, walaupun hanya untuk 5 minit.
5 minit untuk mendengar. Ini adalah masa untuk benar-benar memberi tumpuan kepada suara di hadapan kita, bukan notifikasi di tangan. Mendengar bukan sekadar menunggu giliran bercakap, tetapi memahami. 5 minit untuk melihat. Pandangan mata adalah jambatan kemanusiaan. Dengan mengangkat kepala dari skrin, kita dapat melihat emosi, bahasa tubuh dan keindahan sekeliling, seperti yang terlihat dalam suasana riang di taman permainan ini. Dan yang paling penting, 5 minit untuk benar-benar hadir. Kehadiran yang sepenuhnya tanpa gangguan skrin adalah pelaburan terbesar dalam nilai kemanusiaan. Letakkan telefon anda kerana nilai kemanusiaan bermula apabila kita benar-benar hadir sebagai manusia. Perubahan tidak memerlukan sesuatu yang besar, ia boleh bermula dengan langkah kecil, iaitu 5 minit tanpa skrin.